sesiapa di antara kamu yang suka rela untuk menceritakan sebuah cerita kepada rakan-rakan kamu? Okey, Hairul Nadia, sila datang ke hadapan. Okey, mari sama-sama kita mendengar cerita dari kawan kamu. Pada suatu pagi, hujan turun dengan lebatnya. Ini berbincang disertai dengan petir dan burung yang selalu menyeru. Ada 5 orang sahabat, Aiman, Hanif, Hairul, Syuhada dan Ella terganas dalam hujan lebat tersebut. Mereka berteduh di sebuah pengantin bas. Tidak berapa lama kemudian, sebatang pokok yang berdekatan terbang menimpa wayar elektrik lalu menyebabkan dia putus. Ujung salah satu wayar tersebut telah mengenai tubuh pengantin bas tersebut. Syuhada yang berhubungan pada ketika itu sedang bersandar pada tiang pengantin bas terkena kejutan elektrik. Aiman tanpa berfikir panjang terus menarik Syuhada dengan tujuan untuk menolong, tapi malangnya dia turut terkena kejutan elektrik tersebut. Sementara rakan-rakan yang lain menolong sekejap. Kemudian virus terkena batang besi yang berada berdekatan lalu memerlukan kepada Syuhada dengan tujuan untuk menariknya, tetapi dia juga turut terkena kejutan. Ella terpaku dengan fikiran yang buntu, namun Hanif tetap berusaha untuk menolong. Dengan menggunakan ikhtiar dan takdir, dia mengambil sebatang kayu dan menolak rakan-rakan yang ke tempat yang selamat. Selepas itu, Syuhada, Aiman dan Haris berada di hospital. Hanif dan Ella bertanya-tanya sesama sendiri, mengapakah batang besi dan batang kayu yang digunakan dalam usaha menyelamatkannya rakannya memberi kesan yang berbeza. Okey, terima kasih Nadia. Sila duduk. Baik murid-murid, adakah kamu faham tentang apa yang diceritakan oleh Nadia sebentar tadi? Bagus. Okey, boleh sesiapa ulas cerita yang disampaikan oleh kawan kamu tadi? Okey, Syafiq. Ada sekumpulan pelajar yang tidur di tiang bas. Pokok tumbang dan beberapa wayar elektrik putus dan terkena pada bongkong tiang bas. Salah seorang pelajar terkena kejutan elektrik. Salah seorang rakan cuba menarik, tetapi dia juga terkena kejutan elektrik. Seorang lagi menggunakan sebatang besi untuk menolong rekannya dan dia juga terkena kejutan elektrik. Akhirnya mereka semua diselamatkan apabila salah seorang rakan menggunakan kayu untuk menolak rakan-rakan yang di tempat selamat. Bagus Syafiq. Okey, di sini kita dapat melihat murid yang menggunakan tangan dan besi gagal untuk menyelamatkan rakan-rakannya, manakala murid yang menggunakan kayu dapat menyelamatkan rakan-rakannya. Kamu rasa mengapa kayu yang digunakan oleh Hanif dapat menyelamatkan rakan-rakannya? Siapa boleh jawab? Okey, Syahid. Kerana arus elektrik tidak dapat mengalir melalui kayu. Okey, bagus Syahid. Di sini kita dapat melihat bahawa besi dapat mengalirkan arus elektrik, manakala kayu tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, mari kita menonton video klip ini untuk melihat bagaimana seseorang itu terkena lejatan elektrik yang sebenarnya. Sama-sama kita lihat di skrin. Bangkok, Thailand. A man under the influence of a dangerous new street drug has climbed a power pole. Before rescuers could reach him, tragedy struck. The rescuers had been informed that power had been cut off to the lines. Tragically for this worker, the information was incorrect. When he touched the wire,
50,000 volts of electricity jolted his body. Fortunately, his safety strap prevented him from falling to his death. His co-workers got him safely to the ground, where he was treated for surprisingly minor injuries. The suicidal man was also safely rescued. A disturbed man walks an electrified tightrope. Bystanders watch helplessly as the suicidal drug addict flirts with death. An amateur cameraman rolls tape from the street as the man leans on a lamppost 30 feet up. He's agitated and dangerously close to making a terrible mistake. Emergency crews reach out to the troubled man, but relatives say his drug use is making it impossible for him to reason. They motion him to safety, but the man scrambles away from rescuers in fear for his life. His family says the man has threatened to kill himself before, but this time it looks like he's determined to do himself in. Spectators desperately call out, begging the man to climb down to safety. Some even preach, hoping the Lord's name will break him from his self-destructive plan. Their words have no effect. With one hand wrapped around a live wire, the suicidal man feels his fate. In slow motion, you can see him touch an electrode, sending thousands of volts through his body. His leg strikes another wire, turning him into an electrical circuit. Paramedics treat the wounded man, then rush him to an intensive care ward. It's hard to imagine that anyone could survive such an ordeal, but there are miracles in life, and this man is one of them. Amazingly, he's alive. Jika mangsa didapati terkena renjatan elektrik, berhati-hati. Pastikan arus elektrik telah dimatikan atau suis utama telah ditutup sebelum memberi sebarang bantuan kecemasan. Jika tidak, alihkan wayar elektrik dengan kayu yang kering atau objek yang bukan pengalir. Alihkan mangsa ke tempat yang selamat. Dapatkan bantuan dengan menghubungi talian kecemasan 999. Periksa mangsa sekiranya CPR perlu dilakukan. Beri rawatan awal sekiranya mangsa terbakar dan melecur. Jika mangsa tidak sedarkan diri, berikan rawatan untuk mangsa pengsan. Temani mangsa sehingga bantuan tiba. Tadi kita dah tengok dah macam mana seorang pelajar dia menolong kawan dia yang semasa petir. Apa yang digunakan ialah kayu. Kenapa dia menggunakan kayu? Sesiapa boleh jawab tak? Okey. Kayu ialah konduktor atau penebat. Okey. Sebelum nak bagi tahu jawapan dia, okey, teacher nak ajar dulu apa tu konduktor dan apa tu penebat. Okey, konduktor. Konduktor ialah, okey, cuba tengok kat skrin depan. Okey, konduktor ialah bahan yang mengalirkan arus elektrik atau haba, dikenali sebagai pengalir atau konduktor. Maksudnya, bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik atau haba, dia kita kenali sebagai konduktor. Contohnya, kita akan lihat. Okey, penebat pula ialah bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik atau haba. Tadi konduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik atau haba. Manakala penebat pula ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan
arus elektrik atau haba. Okey, boleh faham? Konduktor dan penebat nah? Okey, contoh konduktor yang baik ialah, okey, yang pertama ialah logam. Okey, yang kedua ialah emas. Okey, pernah tengok tak emas? Okey, macam teacher pakai ni cincin emas. Ni rantai emas. Sebelah ni pun cincin emas. Okey, yang tu emas. Emas masuk dalam golongan konduktor. Okey, yang terusnya ialah keluli. Okey, yang tu antara contoh konduktor yang baik. Yang terusnya contoh penebat yang baik. Okey, contoh-contoh penebat yang pertama ialah getah. Okey, contoh bahan yang boleh dibuat dari getah ialah apa? Contohnya macam tayar dibuat dari getah, siliper boleh dibuat dari getah. Okey, yang kedua ialah kayu. Okey, contoh objek yang kita boleh buat daripada kayu ialah kerusi, almari, apa lagi? Meja. Okey, yang tu antara contoh yang objek yang terbuat daripada kayu. Kayu masuk dalam golongan penebat. Okey, yang seterusnya ialah kaca. Okey, contohnya gelas, balang. Okey, yang tu antara contoh kaca. Yang seterusnya ialah plastik. Plastik ialah sudu plastik. Apa lagi yang boleh masuk dalam plastik? Cawan plastik. Okey, yang seterusnya kita nak tengok contoh-contoh bahan konduktor. Okey, yang pertama adalah kunci. Kunci diperbuat daripada besi. Tadi kalau kita tengok logam, emas dan keluli masuk dalam konduktor. So antara contoh yang masuk dalam konduktor ialah kunci. Yang terusnya ialah sudik besi. Okey, bahan-bahan ini boleh mengalirkan arus elektrik dan juga haba. Sebab tu kita kenali dia sebagai bahan konduktor. Okey, yang seterusnya ialah plier. Okey, yang ni gambar plier. Okey, pernah tengok di rumah? Kalau awak tengok kat rumah awak, mesti ada benda ni, plier. Okey, plier dia boleh mengalirkan arus elektrik dan dia juga boleh mengalirkan haba. Okey, yang seterusnya ialah gunting. Okey, ni gambar gunting. Gunting yang awak selalu bawa ke sekolah tu. Yang tu juga adalah bahan konduktor. Yang seterusnya ialah cincin emas. Tadi teacher bagi tahu kan cincin emas ni. Ni antara contoh cincin emas. Okey, yang ni rantai emas. Okey, pernah tengok cincin emas? Okey, macam teacher pakai ni. Ni cincin emas ni. Yang seterusnya ialah rantai. Rantai emas. Rantai dengan cincin emas dikenali sebagai konduktor juga. Sebab bila awak sambung dengan wayar, dengan bat, dia mengalirkan arus elektrik. Macam mana awak nak tahu boleh mengalirkan arus elektrik? Kalau bat tu menyala, dia akan mengalirkan arus elektrik. Okey. Contoh bahan konduktor yang seterusnya ialah klip kertas, paku. Okey, ada lagi contoh bahan konduktor, pembaris besi, sudu besi. Okey, seterusnya skru, pembuka tin. Okey, kita dah tengok dah antara bahan konduktor. Okey, kalau kita teacher suruh senaraikan balik, harap awak boleh senaraikan balik dah. Okey, sekarang kita nak tengok bahan penebat pula. Okey, penebat ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan haba. Okey, antara contoh bahan penebat yang pertama ialah sudu plastik, penyedut minuman. Penyedut minuman yang kita kenali dia sebagai straw, yang tu tidak boleh mengalirkan arus elektrik maupun haba. Okey, yang seterusnya ialah butang plastik dan pemadam. Pemadam pun tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, yang seterusnya ialah gelung getah. Gelung getah, kalau awak tengok, ni gelung getah yang awak gunakan. Kalau kita nak mengikat barang ke apa ke, kita gunakan gelung getah.
Yang seterusnya ialah pembaris kayu. Okey, contoh bahan penebat yang lain ialah cawan plastik dan pasu kaca. Ini pasu kaca. Kaca pun tergolong dalam bahan penebat. Okey, yang seterusnya ialah rotan yang selalu teacher gunakan untuk merotan awak. Yang tu pun masuk dalam penebat juga. Okey, yang seterusnya ialah kertas dan habis. Okey, kalau kita tengok balik penebat, apa bahan-bahan penebat? Objek-objek yang diperbuat daripada getah, kayu, kaca dan plastik adalah bahan penebat. Okey, boleh faham? Okey, harap awak boleh faham.
Dah? Dah. Okey, kalau dah jumpa, kita sambung. Okey, apakah yang diperlukan untuk membuat satu printer yang dekat, Aiman? Mana bateri dan juga masa. Okey, bagus. Dan juga switch kan? Okey, kita memerlukan wire, bateri, handle dan switch untuk membuat satu printer yang dekat. Tapi di sini awak tak perlu menyediakan benda-benda tu. Semuanya disediakan dalam online eksperimen. Okey, tekan eksperimen 1. Tekan eksperimen 1. Dah? Okey, awak akan dapat paparan macam ni. Okey, sekarang tekan butang stick di kiri awak. Okey, bawah, bawah. Okey, awak akan dapat paparan macam ni. Dah? Dah. Mana paparan? Terus? Okey. Sekarang awak boleh buat eksperimen ini dengan drag bahan yang ada di bawah letak di atas ni. Faham? Tengok sini. Semua tengok sini. Okey. Drag letak di sini. Okey. Perhatikan pada lampu. Okey. Lampu. Okey. Catatkan pemerhatian dalam tentang yang saya bagi tadi. Okey. Awak kena catatkan pemerhatian awak dalam tentang yang saya bagi tadi. Tanda right saja. Sama ada benda itu konduktor ataupun penebat. Kalau konduktor, lampu menyala. Kalau penebat, lampu tidak akan menyala. Faham? Okey, kalau nak letak barang, tekan di sini saja. Terus tengok sini, tekan kamera letak barang. Faham? Kalau dah siap, tekan terus. Okey, buat sekarang. Jangan lupa catat hasil eksperimen awak ya. Kalau menyala, tanda right. Dekat konduktor. Kalau tak menyala, tanda tak right. Boleh? Siap belum? Dah siap belum? Belum. Dah siap ke? Okey, kalau dah, tekan butang close di bahagian kanan awak. Okey, dah? Okey. Kalau dah siap, seronok tak buat mana eksperimen ni? Seronok. Mana seronok? Eksperimen ni Mak Masai ke? Ada online eksperimen? Mak Masai? Mak komputer? Okey. Ini adalah benda yang sebab baru untuk awak kan? Okey. Nanti kita akan buat online eksperimen macam ni.
you.
pembelajaran kamu sebelum ini telah memberikan pengetahuan yang lebih lanjut kepada kamu tentang bahan konduktor dan penebat. Selain itu, kamu juga telah diberikan contoh-contoh bahan konduktor dan penebat. Kamu juga telah melakukan eksperimen secara online dan saya harap kamu akan lebih memahami tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Sekarang bersama saya pula untuk latihan pengukuhan untuk melihat sama ada kamu memahami isi pelajaran yang kamu pelajari tadi. Jadi sekarang saya akan edarkan soalan latihan untuk dijawab oleh kamu dan kita akan bincangkan jawapan selepas ini. Okey, saya edarkan soalan. Soalan yang kamu dapat tadi pada muka surat pertama berkaitan dengan eksperimen secara online yang kamu ikuti sebentar tadi. Soalan seterusnya kamu dikehendaki mengeraskan objek-objek konduktor dan penebat, dan soalan terakhir adalah berbentuk objektif. Okey, kamu boleh mula menjawab sekarang.
Mari kita bincang soalan dan jawapan yang diberikan bersama-sama. Kita mulakan mengikut urutan dan kita mula dengan Syafiq. Jika permainan adalah kedua di bawah PhD, sifat bahan dalam kata. Okey, betul. Betul. Sifat bahan ialah berdebat. Okey, betul. Kunci. Sifat bahan ialah konduktor. Okey, kunci sifat bahannya adalah konduktor. Seterusnya, Kapur. Sifat bahannya ialah berdebat. okey, kapur sifat bahannya berdebat. Itik plastik. Sifat bahannya ialah berdebat. Okey, itik plastik sifat bahannya adalah berdebat. Gabur. Sifat bahannya berdebat. Okey, kapur juga sifat bahannya adalah berdebat. Okey, soalan pematian tadi ini adalah apa yang kamu lihat dalam eksperimen online yang kamu ikuti tadi ya. Okey, bersama soalan seterusnya. Apakah ini dimaksudkan sebagai bahan konduktor? Jawapannya adalah bahan yang mengalirkan arus elektrik atau motor. Okey. Apakah yang dimaksudkan sebagai bahan berdebat? Bahan mengikat boleh mengalirkan arus elektrik atau motor. Okey. Okey, seterusnya. Menyatakan boleh ubah dimanipulasikan dengan jenis bahan. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, selain pada manipulasi, apa lagi kataan yang sesuai itu? Apa yang itu? Yang ditukar dalam eksperimen. Okey. Jawapan tadi adalah jenis bahan. Okey, seterusnya. Menyatakan boleh ubah yang bergerak balas. Jawapannya ialah sifat bahan. Okey, pemboleh ubah yang bergerak balas ataupun kita kenali sebagai pemboleh ubah yang diukur ataupun dilihat. Okey, soalan seterusnya. Katakan tujuan eksperimen ini untuk mengkaji hubungan di antara jenis bahan dan sifat bahan. Okey, soalan seterusnya. Apakah wayar elektrik dibalut dengan getah atau plastik untuk mengelakkan penggunaan rajatan atau penggunaan elektrik? Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, kamu dikenali menjelaskan objek-objek yang diberikan atau nama-nama objek yang diberikan mengikut kumpulan pengalir dan pendebat atau peserta dan pendebat. Okey, untuk pengalir, jawapannya Wayar, kunci besi, ubat pensel, pintu keselamatan dan jarum. okey. Jawapan untuk pendebat. Tidur plastik, sikat, kapur, kata mancis, kuli. Okey, itu adalah kumpulan objek yang telah dijelaskan oleh kamu mengikut sifatnya, mengikut pengalir ataupun penebat. Okey, soalan yang terakhir yang berkaitan dengan soalan bentuk objektif. Okey, kita mulakan dengan nombor 1. Silakan jawapan yang betul. Objek yang manakah mengalirkan arus elektrik? A. Mancis, B. kunci, C. Pemadam. Jawapannya adalah B. Kunci. Okey, jawapannya adalah B, kunci. Soalan seterusnya. Sambung. Usulnya. Semua bahagian dibuat dari bahan mengalirkan arus elektrik. A. Plastik, B. kaca, C. logam, dan C. logam. Okey, jawapannya C adalah soalan 3. Kalau bahan tersebut manakah dalam beban? A. Paku, B. jarum, C. getah. Jawapannya ialah C. getah. Okey, jawapan C adalah okey, 4. Ukur yang manakah ialah konduktor elektrik yang baik? A. Paku, B. tuala, C. kayu. Jawapannya adalah A. Paku. Okey, seterusnya.
Seterusnya dalam Apakah penembak elektrik? A. Bahan yang boleh diredamkan. B. Bahan yang menggunakan cahaya menyelidikinya. C. Bahan yang tidak menggunakan elektrik atau apa menyelidikinya. Jawapannya ialah C. Bahan yang tidak menggunakan elektrik atau apa menyelidikinya. betul. Seterusnya soalan 7. Kita menggunakan kotak polisterina untuk memastikan rumah tetap sejuk. Oleh itu, polisterina adalah yang baik. A. Konduktor. B. Penebat. C. Bahan. Jawapannya adalah B. Penebat. Jawapan B. Penebat. Soalan seterusnya. Bateri adalah contoh bahan. A. Penebat. B. Elektrik. C. Konduktor. Jawapannya ialah C. Konduktor. Jawapan C. Konduktor. 9. Itu adalah contoh-contoh bahan logam kecuali. A. Emas. B. Kayu. C. Kediri. Jawapannya adalah B. Kayu. Okey. Seterusnya. Jika kawan anda sedang kenal kejutan elektrik, anda boleh menggambarkan dengan menggunakan A. Kayu penyapu. B. Kayu yang basah. C. Pembaris besi. Okey, selesai soalan. Kamu jawab semua soalan. Ya. Berapakah jumlah jawapan kamu yang betul? Saya harap kamu dapat menjawab semua soalan itu dengan betul. Okay. Pada fasa pembelajaran ini, saya harap pemahaman kamu tentang tajuk dan isi pelajaran konduktor dan penebat ini lebih mantap dan akan membantu kamu pada peperiksaan nanti.
tajuk pada hari ini. Untuk kita memahami lebih lanjut mengenai tajuk pada hari ini, saya meminta Hawadis untuk menerangkan apakah itu konduktor. Konduktor ialah bahan yang akan mengalirkan arus elektrik. Okey, bagus. Apakah itu penebat, Aiza? Penebat ialah bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, bagus Aiza. Okey. Daniel, apakah yang akan berlaku jika semua benda di sekeliling kita terdiri daripada konduktor sahaja? Jika semua benda di sekeliling kita terdiri daripada konduktor saja, kita akan terdedah kepada ranjatan elektrik dengan lebih mudah. Okey, bagus Daniel. Okey. Saya harap